Majlis Tindakan Ekonomi Negara sentiasa bersidang dan bila ianya perlu dipanggil oleh Perdana Menteri. Minggu ini saja Perdana Menteri mempengerusikan beberapa mesyuarat dan kita sekarang berada dalam suasana krisis. Artinya kita bekerja dalam bentuk menghadapi krisis. Ia bukan kerana kita, kerana masalah global. Saya tidak buat pengumuman ABC dahulu kerana perkara ini, hal security makanan ini diperbincangkan secara mendalam oleh beberapa kementerian. Sama ada dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah ataupun satu lagi di bawah Datuk Dr. Zahid Hamidi. Dan yang paling top sekali Nakol lah, itu dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan di sisi perkembangan harga minyak dan sebagainya, Tan Sri Hassan Marakan sentiasa ada dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara, memberi taklimat secara profesional gerakan minyak antarabangsa ini. Oleh itu, sebarang pengumuman nak dibuat, mesti kita lihat kepadanan dengan ekonomi negara kita, suplai minyak dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan umum satu demi satu mengikut masa ke semasa. Dan ini kita sedang di peringkat mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara memang membuat kerja secara intensif dalam hal ini, terutama sekali bagaimana kita nak meneruskan penanaman padi dan tidak membebankan para petani. Semua itu diambil kira. Misalnya soal baja, urea, alhamdulillah sehingga hujung tahun ini ianya ada kerana Petronas telah membuat komitmen untuk membantu hal urea ini. Tapi jangka panjang bagaimana? Sebab itu kita juga telah mula berunding dengan negara-negara yang nak membekalkan baja, urea dan sebagainya kepada kita.